Bagi bulan Mac dan juga April ni, apa yang Tickmill sediakan untuk trader-trader dia adalah The Ultimate Trading Challenge. Yang mana daripada Ultimate Trading Challenge ni, kita boleh menang hingga 12,000 USD. Okay. So dekat sini, apa yang disediakan adalah kita sediakan satu cabaran untuk trader-trader di luar sana untuk turn your trading skills into real rewards. Cara-cara untuk sertai ni sangat-sangat mudah. Dia ada 4 step saja. Yang pertama adalah you kena create account Tickmill. Yang kedua, daripada 2 Mac sampai penghujung bulan April nanti, you hanya perlu buka satu account challenge account dan deposit sebanyak 100 USD ataupun lebih. Yang ketiga, you boleh trade apa-apa instrumen ataupun aset yang ada di dalam Tickmill punya platform, termasuk apa yang ada di dalam TradingView. Dan keempat, cara untuk menentukan pemenang adalah kita target untuk dapatkan highest profit untuk duduk dalam leaderboard. So untuk reward dia, you guys boleh tengok kat sini. First place sebanyak 12,000, second place 8,000, yang ketiga adalah 5,000. Dan kat belakang ni you guys boleh nampak nombor 4 hingga 6 adalah 1,000, manakala nombor 7 hingga 10 adalah 500 USD. So benda ni sangat-sangat valuable dan juga satu challenge untuk you guys yang mana tonton video ni dan rasa you guys nak test you guys punya skill. You guys boleh join this kind of challenge. So nak register account, boleh klik link di bio.